spread emas yang paling rendah belum tentu menguntungkan. Jangan beli emas ni semata-mata tengok kepada spread rendah. Spread rendah semata-mata belum tentu emas tu menguntungkan. Jadi kita kena tengok beberapa ciri yang lain supaya kita jual urusan yang mudah. Dapat harga tertinggi dan yang penting dapat jaminan daripada tempat yang kita beli. Ciri emas yang terbaik ni, dia tak semestinya ada satu ciri je. Contohnya spread yang paling rendah, 2% contohnya, tapi stoknya terhad. Bila harga emas tengah murah, tak banyak stok yang dikeluarkan sebab nak tunggu harga emas tengah mahal. Jadi kita rugi, kita dah ada bajet, kita nak beli emas tapi stoknya tak ada. Walaupun spread rendah, kita tetap rugi, tak dapatkan stok yang banyak. Dan bila kita hanya tengok kepada spread value sahaja, bila nak jual semula emas, tak boleh kemik cala macam emas saya ni, nak kena ada resit, baru dapat harga dan spread yang sama, itu tetap merenyahkan dan merugikan kita. Padahal kita nak simpan emas ni, kadang-kadang kita nak tengok, kita nak belai emas tu, barulah seronok. Jadi kalau nak dapat untung dengan emas ni, jangan tengok kepada spread rendah semata-mata. Kita kena tengok 5 ciri penting yang ada ditulis dalam buku wang emas ni, penulisan guru saya. Jadi siapa yang belum pernah baca buku ni boleh komen dekat bawah dan nak tahu apa lagi ilmu tentang emas, boleh jemput follow saya.